Selasa 24 Jun 6.21 petang. Agak lama aku tak upload video disebabkan ada hal yang lebih penting. Hari ini baru ada kesempatan sikit. Ayam, kalau tengok ni ayam pun dah banyak kurang lah daripada sebelum ni. Ni ribut beberapa hari ni, kemarin pun ribut juga. Banyak kawasan yang berdekatan ni pun yang bumbung rumah tercabut, pokok tumbang asyik lah. Kawasan rumah aku ni tak jadi macam tu. Sebabnya nampak tu, memang aku sengaja biarkan macam ni lah, supaya terlindung oleh angin. Sebab belakang ni sawah padi kan, sawah padi yang aku punya lah, nampak aku punya sekarang dah jadi milik kami lah. Depan tu padi, belakang padi kena tanam pokok lah, sebab angin kuat je tu, tak ada penghalang tu. Mungkin sebab tu kot selamat kawasan rumah aku tak pernah jadi apa-apa lagi lah. Setakat aku duduk sini, walaupun angin memang terlalu kuat lah. Ayam ni pun aku tak pasti, yang ni tak pasti masih membesar. Sekejap pergi jantan tu masih membesar lagi dah. Dia 6 bulan lebih, 16 bulan Jun ni dah masuk 6 bulan. 6 bulan lebih ni. Ibu ni pun sama, nak kata ibu pun tak lagi. Jantan tu agak lambat matang. Dia ni, jantan ni sakit ni dulu, tapi dia dengan dua ni sakit. Lepas tu kerana sakit yang sekot ni baru 5 bulan lebih, dia 6 bulan lebih. Bila sakit, dia macam pembesaran dia slow sikit. Yang ni potong dah. Bulan lepas yang ni tinggi lebih daripada dia. Tapi bila kukuk pula semalam, yang ni 8 ukuran panjang dia sudah 91. Ni 5 bulan lebih ni. Kalau tak silap aku 4 bulan Jun ni 5 bulan. Yang ni 16 bulan Jun 6 bulan. Beza lebih kurang sebulan lebih sikit. Bila kukuk balik semalam, yang ni dah jadi 91, dah sama dengan ni. Yang ni pun kukuk kat semalam 91, dah sama tinggi. Lebih kurang lah. Yang ni mungkin 90 atau 91, yang ni 91. Maknanya dia masih membesar ni, walaupun umur dah lebih 6 bulan. Okey, jom aku tunjukkan tu ibu tu. Ibu asil, kesian nampak tu. Aku dah tak ada, pembakar dah mati, pembakar asil. Jadi aku letak dengan bersama kemarin, mula letak. Tak sangka jadi macam tu, bapak tu pukul dah bengkok. Aku tak tahu ubat, aku tak ada ubat luka untuk aku letak kat dia. Tak lagi aku nak try ubat yang ubat yang gatal-gatal tu. Ada aku beli untuk aku lah ubat tu. Kadang-kadang gatal untuk buat bayam ni, aku akan sapu ubat tu. Ni aku akan sapu ke dia, takut ada jangkitan kuman ni tu. Sebab patutnya aku kena sapu lah tu. Aku harap dia tak mati lah. Aku letak kemarin, aku tak tahu kata sampai terseksa macam ni, kesian jugalah. Pagi tadi baru aku perasan, aku lepas kat luar. Rupanya bapak bersama tu tak mau kat dia, sebab dia bapak asil dah tak ada. Jadi aku letak itulah, nak keras dengan bapak bersama tu. Jadi tak jadi, aku akan letak pada bapak bersama satu lagi lah, yang sekok lagi. Yang sekok tu dah ada dah ibu asil 2 ekor dengan ibu ganoi sekok. Aku letak dia. Aku nak cross ibu ganoi tu sebabnya ni, sebab ni bapak 5 kilo ni tak berbenih. 5 kilo lebih ni. Ni aku dah diet dah sikit, bagi dia diet sikit. Mungkin 4 kilo 8, 4.8, 4.7 macam tu rasanya lah. Sebab aku pergi makan sekali je dah sehari. Kalau kau bagi makan 2 kali, boleh pergi 5 lebih pula. Jadi tahu lah, tengok berat, takut dia kena penyakit tu lah, sebab berat sangat. Ibu ni pun sama agak best dengan yang tadi, yang jantan yang aku tersakit tu, yang masih meninggi tu. Sama ibu ni rasanya dah stok dah berhenti. Stok dah berhenti pula, dia stok dah tinggi. Dia yang ni tertinggi dekat lah. Dia 81 cm.
81 ke 81. Aku tak ingat, aku check dah lagi. Aku ukur lagi sekali lagi, tak perasan lah. Nanti tengok lagi kalau ada masa aku nak try ukur lagi. Sebenarnya dia masih naik lagi tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu. Tapi bila dia nak capai umur matang 6 bulan lebih-lebih tu, umur dia nak stop nanti tu, dia 2 minggu sekali kita ukur pun dah okey. Sebab dia mula melambat dah ketinggian dah. Yang tu rendah sikit yang ujung. Sama adik-beradik. Yang ni lah, yang lambat matang tu dia masih tinggi lagi. Itulah, bila dia lambat matang tu dia masih tinggi walaupun dia sakit ni. Nampak? Bila dia sakit berbanding dengan tu, yang tu dah potong dah tu yang ujung. Dah potong ketinggian dia dah. Tiba-tiba dia macam kejar balik dah ketinggian tu. Ketinggian mana yang dia tak dapat masa umur dia sakit tu, dia ligan balik, dia kejar balik, dapat balik. Rupanya macam tu. Aku pun tak pastilah, bila aku ukur baru kita tahu kan. Kita buat ukuran setiap minggu, aku akan buat ukuran, lepas tu baru kita boleh nampak tu benda tu berlaku kan. Tidak, kita tak tahu benda ni. Sebab hari tu dia cuma 88 saja. Aku ingat dah berhenti dah lah. Dalam 2 minggu, 3 minggu lepas 88, tiba-tiba dia naik lagi. Ingat ketinggian dah sama dengan tu. Sepatutnya ni tinggi bila dia lah. Sebab yang ni muda lagi. Dah potong ketinggian dia, tiba-tiba dia potong balik. Dia sama balik dengan ni. Kukuk yang terbaru kemarin lah. Dah 91 lebih kurang dua-dua ni. Dah sama. Yang ni macam tak naik dah. Yang muda sikit ni, yang 5 bulan lebih ni, tapi tak apa lah. Aku akan ukur setiap minggu kat tengok dia masih naik atau dah stop. Dalam ni pun semua demam. Itu tapi ni semua dah sebenarnya dah stul dah ni. Cuma aku tak pi post lagi. Ni ada yang aku post, ada yang aku hantar ni lagi. Ini semua dah stul dah. Lepas ni kosong lepas ni senang lah aku nak cuci semua ni. Sebab macam aku beritahu sebelum ni, aku nak stop tahun ni. Mungkin tahun depan kot. Kalau tak mula tahun depan pula aku mula balik. Sekarang ni aku banyak kerja sikit nak diselesaikan. Aku nak cuci semua ni, aku nak letak pasir ataupun simen lah. Kalau letak simen kat sini lagi bagus rasanya. Letak simen kat sini, tabur habuk kayu. Lepas tu setiap seminggu kumpulkan buang habuk kayu dan tukar habuk kayu. Kau lebih selamat lah. Sebab habuk kayu dia menyerap kelembapan kan, berbanding pasir. Pasir ni kalau musim hujan dia akan tempeh, dia akan masuk juga, dia akan lembab juga pasir tu. Tapi kalau habuk kayu dia serap kelembapan, setiap minggu kita buang. Tapi kena simen lah lantai ni. Tengoklah macam mana. Aku akan buat sendiri semua ni. Aku cuba buat lantai sendiri lah. Dan kalau dah ayam ni dah jual semua, aku ada banyak masa sikit. Yang ni pun dia makan dedak kan. Sebab dedak gold coin dia suka lah. Kan dia bau ikan kan. Dia protein tinggi. Ibu yang aku kata tadi kan, yang kena pukul teruk tu, ni bapak ni. Sama yang 2 ekor lagi dah mengeram. Aku buang, aku letak ibu tu. Bapak ni pukul ganas. Bapak ni pukul. Aku tengok tadi duduk celah tu. Darah habis kepala. Dan aku akan tengok bagi dia sembuh baik, sembuh elok. Aku letak sebelah sini lah dengan bapak sebelah sini. Ibu tu pula Asyik tu rasa aku nak jual dia dekat lah. Aku nak slow, nak kurangkan sikit kat depan. Ibu ni nak jual. Aku ingat nak letak ibu yang Asyik tu dengan bapak ni. Bapak ni rasanya tak ada ganas sangat.
Tu hujung tu. Ganoi tu sebenarnya duduk dengan bapak ganoi pembakar yang tadi yang aku rasa tak ada benih tu. Yang 5 kilo lebih tu. Ibu ni lah. Ibu ni bakar orang. Ibu ni lain Pondan. Bakar orang Kelantan. Ni lain Pondan. Bapak dia 4.7. Rasanya 2 tahun dah ni. Seingat aku dia tuan dia begitu ada aku tulis menetas pada 20 hari bulan apa aku tak ingat, 2 bulan 6 kot. Sekarang dah 2 tahun dah ni. Bulan 6 tahun ni. Ini 24 kan. Dah cukup 2 tahun dah. Ni pun lain Pondan juga ni. Sebab bapak dia Pondan. Ini aku letak dengan ni. Sebab tu lah. Sebab dia tak, bapak tu tak bagi benih. Kita cross dengan tu, Oshamo. Sebab ada orang minta cross. Jadi aku cross yang mana ada lah. Tapi aku rasa lah dari segi pemerhatian aku tu, ibu ni dengan bapak ni aku rasa anak-anak kasar juga lah. Kasar juga. Sebab yang ni dia tak berat ni. Dia 3.5, 3.6 macam. Ibu tu 3 kilo lebih lah. Yang ni dia tak berat ni. Tapi dia tinggi. Dia tinggi. Bahu dia pun tak naik. Oshamo ni. Bahu dia tak naik. Tapi gaya Oshamo tu ada lah. Aku rasa kalau aku cross dengan ni lah, 2 ekor ni, mungkin dapat anak mantap lah. Tapi mungkin tapi aku tak ni lah, tak terfikir nak ram dia, nak tengok macam mana aku nak jual telur dah. Aku tak ada niat lagi lah nak ram dah. Sebab aku nak stop dulu semua. Aku nak bersih lau, aku nak ni uban lau lah aku panggil. Aku nak bersih tu semua. Bagi settle tu semua. Tahun depan aku kira lagi dah. Lagi bunyi keluar lah. Lama dia duduk dalam ni. Dia lama-lama sangat dia tak baik. Kena bagi makan rumput sikit. Cuma ni lah kesian kat dia ni. Sekejap lagi aku ada masa sikit aku akan tu sapu ubat apa yang ada. Ubat kurap, ubat gatal tu ada. Aku rasa dia boleh bunuh kuman juga ubat tu. Cuma ubat luka tak ada. Aku takut ada jagitan tu kat luka dia tu. Nampak agak teruk dia tu. Bengkak habis mata. Aku letak kemarin aku tengok pagi tadi nasi lah, aku tengok tidak. Aku takut buta mata, tapi mata tak buta aku dah check tadi. Mata tak buta sebab dia pukul hebat tu jadi tutup kat mata tu. Mata masih lock lagi. Okey tu, cukup dulu untuk hari ni. Esok aku sambung lagi jika ada masalah. Aku akan cuba upload video ni hari ni juga tadi. Aku tak edit apa dah, terus upload lah. Kalau edit lambat sikit sebab line tak berapa nak laju sangat sini. Agak memakan masa, sekurang-kurangnya dia ambil masa 2 jam ikut panjang video.